Macam biasa, jangan ragu, tekan je. So kita akan dapat hello guys, welcome back to my channel Syarusani. So video kali ni nak pre-order Elite Pass season 30 apa ni? Season 33, 32 itu lah. 33. Sekejap So sebelum tu nak lawakan diamond tu. So kita dah nak masuk tahun 2021. So kita nak lawakan diamond, kita cari item. So yang ni aku utamakan lah. Ya, ataupun kita cari yang ni. Mantap. Tak boleh. Okay, kita beli ni. InsyaAllah boleh tu. Macam biasa, jangan ragu, tekan je. So kita akan dapat dia punya apa ni? Jantung. Grenade. Okay. Lepas tu okay, dia bagi tahu ni. Dia bagi tahu. Okay, ada ni kan. Baju dia. Ni barang yang akan dapat nanti lah. Lepas dah beli Elite Pass. Kalau tak beli Elite Pass mungkin tak dapat yang lawa-lawa macam ni kot. Dapat yang biasa-biasa. Dia cerita di sini lah. Dia dah 20 tahun. Sedih. Baca yang first je. Jangan lu. Okay. Tadi ada suruh claim lah. Claim. So je kasih balik kita 100 diamond. Satu tiket Diamond Royal. So kita tengok balik diamond 399. Okay. Yang ni apa dia? So kita nak review review kat training lah. So sebab sorry pada bunyi bising ni. Sekejap. Siapa beli weh? Sekejap. Mana tadi? Ni. Aku nak beritahu. So aku semalam diamond aku baru top up. Aku ingat nak buat konten tak? Ya. Aku dah spin. Dapat yang ni. Hayo. Rasa macam tak bazir pun tak apa. Jom. Sekarang nak buat apa pula? Sekejap. Kita kena pakai grenade dia. Sekejap kita boleh tengok. Keluar macam Alien ke apa ni? Mana tadi? Biar. Sekejap. Okay. So apa ni? Elite Pass. Elite Pass Free Fire dah nak mencecah tahun 2021. So video kali ni aku akan open kecuali yang aku dah ada. Okay. So kita open yang 3x3. Dapat tak dapat pakai cerita. Dah. Ni aku dah ada semua kan. Semua dah ada. Ni dah ada. Tak dapat. So kita tengok apa yang kita dapat. Ilah. Yang ni pula kita buka. Sekejap lagi kita tengok dia punya grenade dia dekat apa ni? Training je. Payah weh. Kita dapat dia punya apa ni? Skin apa ni panggil? SKS. So yang tu tak payah guna dulu. Let tu. Jangan spam. Okay. Ini susah agak. So kita kena tunggu dia punya. Yes guys. Nice. Guys, mantap guys. Walaupun aku tak ada yang warna biru
incubator MP40. So aku dah dapat yang ni guys. Dengan kekuatan diamond capstone. Sekejap. Screenshot ya. Okay. So kita dah dapat ni. Screenshot lagi. Okay. Sekejap tak ada. Yang ni pun tak ada dapat apa-apa. Sekejap Okay, so tadi kita dah dapat satu itu legend tu kan. Jangan main. Spam. Tak dapat. So yang ni pula ni apa panggil? M60. Susah. Yang ni dia kalau pesan satu rasa sakit tau. Dia sebab nak buka susah. So kita try yang ni memang payah juga. So lepas ni aku akan simpan aku punya okay, kita akan buka bundle ya. So lepas ni aku akan simpan aku punya vault. Okay. Create aku dengan bundle aku dari awal 2021 sampai lah 2021. Lepas ni kalau aku dapat elite pass tu, aku dapat full, aku tak beli tau base. Aku kena tunggu macam ni. So yang ni tak ya. Okay, yang ni baju daripada Magic Cube kan. Okay, kita buka. Mantap. Okay, jangan kacau bosku. Okay, yang ni pula, yang ni pun sama Magic Cube. Mantap. Mana ni? Ni daripada Elite Pass kan. Buka agak. So yang ni pun sama Elite Pass. Yang ni dah dapat daripada Diamond Royal. Yang ni pun daripada Diamond Royal ni. Aku gemar baju mata dia. Okay, yang ni aku gemar pada rambut dia. Tengok rambut dia. Kalau pakai kat Cristiano Ronaldo boleh kot. So yang ni okay, aku dah buka. So yang ni pula yang aku baru je, sebab aku tak ada nak tu, sebab sayang token merah. So yang ni aku baru spin semalam. Habis 1000 diamond. Dapat satu blueprint. Aduh, okay lah. Okay, cun. So nanti kita akan tengok dekat vault kita. So yang ni dapat kat mana? Aku tak ingat. Mungkin dapat kat entahlah. Nanti kan cakap salah. Yang ni dua ni dah ada. Ni pun dah ada sebab aku spin lagi. Walaupun aku dah dapat. Yang ni memang korang pelik. Sebab apa? Aku dah buka, aku dah dapat. Lepas tu aku buka je, so claim lagi. Pum, dapat lagi satu. So tiba terkeluar. Okay, so buka balik bundle. So yang ni daripada claim-claim kan. Aduh, okay, so kita dapat macam-macam lagi. Ni aku beli yang biasa punya sebab aku kurang minat. Dia ada mata dia tadi. Cristiano Ronaldo pun aku dapat dekat spin karakter tadi, karakter royal gitu kan. Yang ni yang Ice ni event top up. Event top up yang perempuan punya tu aku dah buka awal. So yang ni baju ni aku dapat daripada, sebab itu aku dah beli kot. Mungkin lah patut tujuh ada murahan, so aku beli dan open. Okay, so kita boleh tengok kat sini. Kenapa je kat sini? Ada perempuan bawah. So yang ni rambut dia mantap. Lagi lawa kalau dia pakai rambut ni kan. So yang ni rambut dia. Yang tepi tu mungkin dia tersangkut waktu dia nak masuk pagar ni. Sakit ni. Yang ni pula tak payah bagi tahu apa-apa lah. Yang tu memang dah tahu dia kan. So yang ni yang ni lawa kalau pakai. Mungkin aku pakai ni kat anjay. So yang ni mata dia nampak warna merah-merah. Okay, pakai ni. Dan ni baju dia, aku memang baju ni baju koyak. Sebab apa koyak? Sebab belah depan tu macam koyak kan. So suar dia, ni suar ni. Ni
Ui, suar ni lawa. Ni suar apa? Oh, suar lipas. So aku akan pakai suar ni. Yang ni selipar ni. Selipar Jepun. Selipar. Ya, kita pakai selipar biru lah. Okey, mungkin sampai situ je. Dah tak ada. Dah tak ada kan? Okey. So kita tengok daripada senjata yang kita dapat tadi ni. Dan ni tak guna. Semua tak guna ni. Ni, sekejap. Kita keluar soal ni. So just suruh tekan juga supaya nak hilangkan warna merah nanti tu. Okey. SKS tadi dapat yang ni. So kalau bagi pendapat aku, damage sakit. Ini lah. Sebab ni sedap nak one tap. Yang ni dapat apa ni, Farmers Ice Blue. So yang ni ni aku tak ada. So aku dapat senjata tu sikit je. Sebab ini kan aircon biasa. Okay, tadi MP40 aku dapat MP40 yang biru. Yang ni kalau korang tengok kan, dekat incubator biru sama dia punya. So antara dua ni aku minat yang ni lah. Sebab dia damage. So shotgun, tadi shotgun dapat yang ni banyak agak. Ni dapat yang biasa tapi tak permanent. Dapat yang ni tapi tak permanent juga. Car. Lepas tu dapat yang UMP. Lepas tu dapat P90. So okay, dah buka habis tu. So kita main training. Kita nak tengok. Kita pakai boom tak? Jangan tak pakai. Grenade. Grenade ada. Melee first. Mana? Oh ni lah grenade kan. Depan mata pun ada kan. Sekejap guys. Kita sebenarnya nak review boom. Ui apa ni? Jajak lawan. Ciao. Sekejap aku nak cari je punya bom dia. Aduh sakit. Bom dia kat mana? Aku akan kurang jelas. Okay, sekejap kita ambil je punya bom ni. Tadi kat review mana? Tadi. Okay, let's go. Kakak tengok dia punya bom dia. Padu tak padu banget. Jahat right? Kita tengok apakah efek dia duduk diam di situ. Oh, kita dapat meratakan dua sekaligus. Dah habis. Sekejap kita pergi ambil lah. Nampak tadi balik. Kita kena pakai skill Ronaldo. Chrono. Okay, so kita kena dia cara simple je. Nak baling kan, kena baling kat orang ramai. Macamnya. 2, 3, let's go. Aduh, salah. Kena di sini. Okay, kita dah nampak tu. Apa kita perlu buat? Kita akan baling di sini, baling di sini, baling di situ. Okay, kita tengok efek dia. Apa yang jadi? Dia melarikan diri di situ. Nampaknya kena merah sikit. Ciao. So aku saja ni. Kalau korang kena nampak sekali pun korang dah tahu kan. Nampak kita baling dia, okay. Apakah yang terjadi kat dia? Wow, meletup. Aduh. Sendiri pun kena meletup. Okay, aku pergi maju dia. Sekejap ada budak ajak buy one. Bukan. Salah ni. Let's go, lari. Aku kena nampak bunyi tapak. Bunyi tak dengar. Dengar bunyi. Okay. Aduh.
Ya, ambil pas. Ui, tak kena. Ke belakang pula pun ada. Adakah dia tembak dari belakang? Adakah? Aduh. So yang ni last aku ambil. Lepas tu dah settle dah. Ni last aku ambil. Boom. Aku balik dan thank you. Apa nampak ada orang sana. Ni kita balik budak. Dia tak tahu. Budak ya tengok apa jadi. Wow, kita tengok ni macam ada buih lagi hijau kan. Mantap. Woi, bunyi bising. So guys, kalau tak dengar suara aku, sorry. Sebab dia fokus pada bunyi. Kita balik bom. Balik. Apa. Okay. Ya guys, kita tak dapat menentukan lagi seorang lagi. So, kita tengok siapa yang kena. Ya, ada yang kena, nampak. Aduh. Okay guys, sini duduk sini. Aku di sini. So, hello guys, hello guys. Okay guys, sampai itu je video ini. So, kalau kau tengok selipar aku yang ni, kaki aku. Lari. So guys, okay, sampai situ je video kali ni. Kalau kau tengok ni, kepala, mata, so, kaki, selipar, tuar. So, ini je bandar aku kali ni. Rambut je aku akan tukar, tapi aku tak tahu rambut apa. So, sampai itu je video kali ni. Assalamualaikum and esok ni seorang dulu. Baru bye-bye. Assalamualaikum and bye.